Jika tuan-puan seorang jutawan pada tahun 2000 dengan simpanan RM1 juta, tuan-puan boleh dapat sekitar 28 kilogram emas. Hari ini dengan RM1 juta yang sama, tuan-puan hanya mampu dapat 1.8 kilogram emas sahaja. Dekat sini tuan-puan boleh nampak nombor dalam ringgit mungkin nampak sama, tetapi hakikatnya tuan-puan telah pun kehilangan kuasa beli sebanyak 25 kilogram emas sepanjang 25 tahun. Bermakna nilai simpanan tuan-puan sebenarnya telah susut lebih 10 kali ganda. Jika hari ini tuan-puan nak bersara dengan simpanan sekitar RM1 juta, maka simpanan tuan-puan berisiko untuk jatuh nilainya sama seperti jutawan yang hanya menyimpan duit pada 20 tahun yang lepas. Dengan kiraan kadar inflasi secara purata 2 hingga 3% setahun, maka nilai simpanan RM1 juta tuan-puan selepas 20 tahun adalah sekitar RM500,000 sahaja. Dekat sini ada dua kesimpulan yang tuan-puan boleh dapat. Yang pertama, dengan nilai ringgit yang sama, tuan-puan telah pun hilang kuasa beli berkali-kali ganda untuk jangka masa panjang. Yang kedua, harga emas secara purata telah pun meningkat lebih 10 kali ganda dalam tempoh lebih daripada 20 tahun. Jadi, tuan-puan ada pilihan sama ada untuk biarkan sahaja simpanan dalam bentuk wang ringgit yang mana kita semua tahu nilai dia akan makin susut setiap tahun, ataupun tuan-puan boleh pilih untuk simpan dalam bentuk aset emas yang kalis inflasi. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas yang pertama pada hari ini, tuan-puan nak saya bimbing dalam simpanan emas, nak selamatkan simpanan daripada jatuh nilai dan tukarkan ke dalam aset emas fizikal, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.